Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kak Miza dekat Bangkok bersama Kak Yah, bekas pengetua. Alah, apa benda mak-yah ni? Tak mahu nak Kak Yah juga. Okey, Kak Yah dah sama-sama dengan Kak Miza dekat Forever ni dah berapa tahun ni? 8 tahun? 7 tahun tau. Kak Miza 8 tahun, Kak Yah 7 tahun. Okey, so setiap tahun kita orang pergi travel. Okey, Kak Yah dia pencen pengetua. Kak Yah, kenapa dah dapat duit pencen, lepas tu kau sibuk juga nak berniaga? Berniaga ni senang aja. Buat network je. Kau duduk rumah, tak keluar rumah, gimana tahu pun dah dapat duit. Siapa tak nak buat kan? Income paling banyak? Income paling banyak 21,000 sebulan. Okey, nasihat Kak Yah untuk orang-orang pencen. Tahunan paling banyak lah. Tak banyak pun, 268,000. Betul, tak macam dia lah. Dia banyak. Okey, nasihat untuk orang yang pencen-pencen tu. Orang dah pencen, kita ni nak buat amal banyak kan. Orang kata rehat-rehat. Kita dah biasa kerja, macam mana kita nak rehat? Jadi buat kerja senang-senang. Duduk rumah, tekan-tekan telefon, main komputer sikit-sikit. Lepas tu, bina network dan dapat duit buat banyak. Lepas tu kita bolehlah buat amal jariah. Kau tak nak ke bina mahligai di syurga? Macam mana cara nak bela mahligai di syurga dengan menggunakan Forever ni? Kita dapat duit buat banyak tu. Lepas subuh bagilah sedekah ke orang. Ada ramai orang minta tolong. Orang nak buat masjid pun minta sedekah ke orang tu. Kak Yah, berapa banyak kencing manis, pesakit kencing manis yang Kak Yah dah tolong? Penyakit kencing manis tak tahulah, bawa banyak lah. Tak tahu dah bawa banyak, tak kira lah. Tak kira lah penyakit pesakit tu macam mana. Tapi dah ramai lah orang ditolong. Yang sakit buah pinggang, yang sakit kencing manis, yang sakit darah tinggi, yang sakit darah rendah. Yang apa lagi, yang sakit kulit. Sakit kulit tu eczema. Penyakit yang paling kritikal sekali yang Kak Yah pernah tolong? Psoriasis. Yang sampai kepala-kepala, sampai ke telinga-telinga psoriasisnya tu. InsyaAllah boleh baik. Selalu orang kata psoriasis dengan eczema ni tak boleh baik. Tapi Alhamdulillah ada ramai yang baik. Okay. So bila kita tolong orang sihat, dari situ kita tolong orang, kita buat dakwah, kita bagi manfaat kat orang kan. Betul. Sebab tu walaupun kau pencen kan, patutnya kau baca Quran je, tapi kau tetap juga buat bisnes ni. Aku baca Quran juga. Baca Quran juga. Dan kita laksanakan apa yang dalam Quran tu. Jangan baca saja, tak buat apa-apa. Kita baca dan kita laksanakan apa yang kita baca. Kak Yah, nasib baik Miza tak rehat-rehat. Kalau aku rehat-rehat, aku pun malu jugalah dengan kau. Jangan rehat-rehat. Rehat nanti kat sana. Kat sini, kalau rehat di sini, di sana dikerjakan. Kerja kat sini. Kerja di dunia supaya di akhirat tidak dikerjakan. Dengar tu nasihat Kak Yah. Okay, so pencen. Kak Yah umur berapa sekarang? 62 tahun. Tengok, 62 tahun pencen kan. Pencen umur 54. Pencen umur 54? Dan dah sama umur lah dengan sama tempoh pencen dengan buat Forever. Sebelum pencen, betul-betul sebelum pencen, minum aloe vera gel. Kak Yah, negara yang Kak Yah dah pergi selepas buat Forever? Dah pergi Stockholm. Stockholm tak tahu. Sweden selepas buat Forever yang termasuk dengan jalan sendiri sebab pakai duit bonus. Dah pergi Korea, pergi Stockholm, pergi Turki, pergi 8 negara Eropah, sampai ke Paris, sampai ke London. Kemudian pergi ke yang terakhir tu pergi Mexico. Mexico tu sekali package dengan Turki. 5 hari Turki, 5 hari di Mexico. Orang kaya 5 hari. Semua ditanggung. Makan minum semua ditanggung oleh Forever. InsyaAllah. Okay, so tahniah Kak Yah, antara sumber inspirasi Kak Miza kan. Dah pencen tapi tetap juga berjuang kat sini. Ya Allah, Kak Miza kalau tak buat kerja kan, tak serajin Kak Yah, Kak Miza macam malu tau. Malu kau muda. Itulah. Kan. Okay. Muda tak buat memang tak patut. Tak patut. Orang tua pun buat. Kalau orang tua boleh dapat, orang muda lagi boleh dapat. Nasib baik aku buat. Kalau tak aku malu dengan kau. Memang patut. Okey, terima kasih banyak Kak Yah. Sama. Nanti Miza viralkan.